Kalau korang tak nak handphone korang jadi macam handphone aku, korang kena tengok video ni sampai habis. Let's go. Punca handphone aku jadi macam ni adalah sebab aku pakai phone holder. Dia vibrate terlalu kuat dan dia tercampak keluar, dihenyak oleh kereta, jadilah macam ni. So untuk korang kat luar sana, korang kena ada satu benda ni supaya tak jadi macam aku. Untuk keselamatan korang yang kat luar sana, Grab Finder ni disediakan terus, sekali dengan Waze, sekali dengan lagu, barang-barang application lain tau. And then dia adalah ibarat handphone kedua korang. Handphone ni yang aku masuk tadi, yang aku masuk Bluetooth ni, aku dah matikan lah. Dia bukan screen mirror. Ni handphone kedua korang yang korang boleh tadah hujan. Then dalam ni korang boleh tengok, dia boleh keluar notification WhatsApp. Nampak dalam ni notification, kalau korang nak reply, korang boleh reply. Tengok sini lah. Kau tengok sini lah, macam mana aku nak tunjuk je lah. Korang boleh pilih lagu apa yang korang nak. Tu kat sini Waze, boleh search apa benda tempat yang korang nak pergi. Tu kat sini aku nak search Rumah Merah. Benda ni fuck, kali saya ke tak? Jom sekejap. Tak rosak pun, boleh touch. Nampak ni? Boleh touch lagi. Jadi kalau korang Grab rider kat luar sana, dalam hujan, benda ni boleh bantu korang tau. Menarik kan? Kalau korang dekat luar sana, stop jadikan handphone korang macam ni. Instead of simpan dalam poket, pakai handphone kedua korang untuk search Waze, notification, dengar lagu. Lagi selamat, duit pun jimat. Alright, thank you so much. Bye-bye.